Adakah emas sesuai dijadikan aset untuk simpanan jangka masa panjang? Jika tuan-puan masih ragu-ragu dengan potensi emas, jom saya kongsikan 5 kelebihan emas sebagai simpanan dan pelaburan. Yang pertama, nilai emas sentiasa terjamin. Saya nak bagi contoh mudah. Nilai emas sejak beribu tahun dulu tak pernah jatuh kosong. Walau dalam apa jua keadaan ekonomi sekalipun, emas tetap bernilai. Yang kedua, aset fizikal mampu milik. Jika kita nak beli tanah, tak boleh beli sikit-sikit. Perlu ada modal yang besar. Tapi emas, kita boleh beli sikit-sikit, contohnya 1 gram. Dengan modal sekitar RM600, sudah boleh dapat 1 gram emas. Yang ketiga, kekayaan dalam tangan. Bila kita simpan emas, bermaksud kekayaan ada dalam tangan kita. Kita boleh jual atau pajak bila-bila masa jika diperlukan duit. Yang keempat, aset mudah alih. Sifat emas yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana saja memudahkan urusan pemilik dia. Jika kita berpindah tempat baru walaupun ke luar negara, boleh saja bawa emas bersama-sama. Emas tetap laku di mana-mana seluruh dunia. Yang kelima, tak ada siapa yang tahu. Emas adalah satu-satunya aset yang tak ada dalam rekod sistem kewangan. Bermaksud tak ada siapa pun tahu berapa simpanan emas yang tuan-puan ada. Asalkan tuan-puan ada bajet untuk simpanan 2 tahun dan ke atas, sesuai dialihkan dalam bentuk simpanan emas. Jika tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh tinggalkan nama, email dan nombor telefon atau hubungi saya dan saya akan bantu sebaiknya.